Ui, baik dia ni. Ini kalau masuk. Hei korang ni, tak boleh main game. Saya masuk ke main game. Awak tahu tak hari tu saya dah working korang punya exam hari tu. Saya tengok overall semua okey. Tapi ada seorang lah, saya tak nak cakap siapa. Tapi ada seorang tu saya kecewa. Jadi sekarang ni saya nak bagi setiap nombor tu. Jadi Adil Aiman. Baik, Hadi Syami. Bagus. Kita dah boleh. Bagus. Last sekali, semoga Ahmad Najmi. Okay, jadi siapa yang teruk tu cubalah perbaiki kan. So, sekejap. Oh. Kejap ya. Saya ada call penting. Awak buat kerja awak dulu. Hello? Ya. Ha? Yes, aku dapat markah paling tinggi di kelas ni. Boleh aku belakang orang ni. Markah kau berapa? Ui, aku biasa ni. Tengok ni markah ni. Ui, padu saya kau Boleh macam. kau dapat ini? Ha? Boleh. Kau mampu ke? Ui, sorry tu tak mampu. Kau tu dulu sekolah biasa. Yelah, Kau mampu dapat markah sini. Eh, dah macam tu ni. Elok lah. Okey tak ke? Ha? Okey tak? Tak kisah tu. Aku boleh usaha lagi ni. Ha, tak apa. Kalau kita Ni main jawab dah okey ya. Sekali tengok betul. Dah lah, kena marah dengan sir aku tadi. Lepas tu kena hina lagi dengan budak aku. Aduh. Adi buat status lah. Tengok aja. Ush, PJJ mat dia punya result tu. Terbentang kat format kan, kena puji dengan sir. Lepas tu dia mention pula dia budak teknik kan. Aduh. Tak apa. Kita tunggu. Sekejap. Berhenti. Okey. Nampak scene kat belakang ni? Okey, scene ni kita dapat tengok Adil dia sedang menunjuk-nunjuk dekat kawan yang megat yang dia dapat markah tinggi dalam kelas. Dan dia juga post yang dia punya markah tu dekat media sosial. Adil, gagah sangat kau ni. Tapi kita kena tahu perbuatan ni tak elok dalam Islam. Apa kita kena buat, jangan kita downkan orang tu. Walaupun orang tu dia dapat markah yang rendah, tapi kita juga kena tolong orang tu supaya orang tu dia tak adalah rasa diri dia ni tak berguna. Okey. Saya akan tunjukkan, saya akan paparkan hadis di sini untuk anda baca. Sudah baca? Mantap. Okey. Begitu. Sampai sini je saya boleh cakap. Lagi satu pesanan. Kalau boleh, janganlah mengata orang. Kita ni manusia je. Okay. Bye. Biasanya. Allah. Gila.
Uish, ada juga lah kira main. Tengok aja lah. Ui, siapa buka lampu ni? Oh, Adi ke? Asal kau kat sini? Aku tengok kau macam padu tu main baloi. Ada lah, aku biasa je. Lut. Aku main baloi kat ni. Oh, kau pun main balu ke? Aku pun main baloi juga. Oh, kau rank apa sekarang? Malu tu nak cakap. Rank alu lah, cakap je. Oh, sebenarnya aku rank bronze 2. Bronze 2. Sorry dia tak layan ada budak-budak mentang macam kau ni. Aku sekarang ni dah ready lah. Lama aku dah dapat ni. Ya ke? Kau tidur. Kali kalau datang, kau biasakan dapat immortal dulu. Boleh senang. So guys, kita boleh lihat daripada video tadi bahawa ada dua orang sahabat bernama Khairul dan Hadif sering bermain game. So, mereka ni merupakan kawan yang baru saja berkenalan di universiti. So, kita boleh nampak kat sini yang Khairul ni dia pangkat dia tinggi tau dalam sesuatu game tu. Dan Hadif ni pangkat dia rendah. So, si Khairul ni sering memberi kata-kata yang agak pedas lah untuk si Hadif ni yang rank rendah. Dan Hadif pun berasa rendah diri dan tidak bersemangat lah untuk main game, senang cerita. So sepatutnya si Khairul ni dengan Hadif ni kenalah saling membantu-membantu main game sama-sama. Dan ada komitmen lah untuk eratkan hubungan silaturahim antara mereka. So pengajaran kat sini kita boleh lihat bahawa rank yang tinggi tak semestinya power kan. Kadang-kadang ada je yang rank rendah tapi dia malas nak naikkan rank dia. So kita kena jauhkanlah daripada sifat riak dan takbur dalam diri seseorang, kerana dia boleh menghancurkan sesebuah hubungan antara mereka. So kita boleh lihat hadis seperti ini. Okay. So itu sahaja daripada saya. Bye.